Macam mana air nak mengalir? Korang tengok perangkap sampah ni pun tertutup dengan sampah. Macam mana air nak mengalir? Assalamualaikum. Ini nak salahkan siapa? Korang nak salahkan kerajaan? Korang nak salahkan rakyat? Dia yang sebenarnya mindset rakyat haruslah diubah. Dan kerajaan haruslah tegas. Kerajaan dah buat perangkap sampah, tapi sampah tetap banyak. Masalah sampah ni datangnya daripada segelintir mindset rakyat yang tidak bertanggungjawab. Korang boleh tengok sampah dekat sini hari-hari banyak. Yang mana ada kebiasaan buang sampah dalam longkang, buang sampah dekat sungai. Tolong stopkanlah. Jangan buang sampah dalam longkang dan sungai. Korang boleh tengok apa yang jadi. Kemungkinan